Pada tahun 1931, sepasang suami isteri ni, dorang ni ahli psikologi, buat sesuatu yang dunia tak pernah bayangkan. Mereka jadikan anak mereka sendiri sebagai bahan eksperimen. Nama budak tu Donald. Umurnya baru 10 bulan. Tapi sejak bayi, dia dibesarkan bersama seekor anak cimpanzi bernama Guaf. Mereka makan sama, tidur sama, main pun sama macam adik-beradik. Tujuan eksperimen ni nak tengok kalau seekor haiwan dibesarkan macam manusia, boleh tak dia jadi seperti manusia? Mula-mula nampak macam gua yang lebih cepat belajar. Dia faham arahan, boleh guna barang dengan bijak, tapi lepas beberapa bulan, sesuatu yang menakutkan berlaku. Donald, si manusia, mula tiru gua. Dia berhenti bercakap. Dia mula mengeluarkan bunyi haiwan bila nak sesuatu. Dia mula hilang identiti. Masa tu, baru ibu bapanya sedar. Eksperimen ini bukan ubah gua, tapi dah mula rosakkan jiwa anak mereka sendiri. Tapi cerita Donald tak berhenti di situ. Apa jadi pada dia bila dia besar nanti, jauh lebih menyedihkan. Apa jadi lepas tu? Kita sambung part 2.